Kami daripada Grup Vinci akan menerangkan 4 bahan utama dalam pembuatan sabun kami serta manfaat daripada bahan tersebut, termasuklah profil chemicals. Sabun kami terbuat daripada 4 bahan utama iaitu aloe vera, bunga telang dan juga limau kasturi serta soap base. Saya akan terangkan satu persatu. Kita mula daripada aloe vera. Aloe vera mempunyai asparagine, glucosamine, pectin, kelulose dan hemikelulose. Apakah kemikal-kemikal tersebut? Okey, asparagine adalah untuk mempercepatkan sel darah putih untuk menyembuhkan kulit lecau serta luka. Glucosamine percepatkan sel-sel untuk membiak. Itulah sebabnya aloe vera sangat bagus dalam mengurangkan penampilan parut dan mengekal kulit yang anjat. Pectin, ia mewujudkan penghalang pelindung dan bernafas di atas luka. Ini memastikan kawasan tersebut sentiasa lembap, penting untuk penyembuhan sambil melindunginya daripada bakteria luar. Kelulose dan hemikelulose. Walaupun ia tidak mudah diserap ke dalam kulit, ia bertindak sebagai rangka kerja fizikal pada kulit, iaitu membantu gel kekal di tempatnya. Jika tertelan, ia bertindak sebagai serap prebiotik yang membantu bakteria usus yang baik membiak. Sebelum anda mengambil gel yang terkandung dalam lidah buaya, pastikan lateks kuning yang terkandung dalam lidah buaya telah dikeluarkan. Mengapa? Kerana lateks kuning yang terkandung dalam lidah buaya mesti dibuang sebelum digunakan kerana ia mengandungi anthraquinones yang sangat kuat yang boleh menyebabkan kesan sampingan yang serius. Contohnya iritasi dan gatal pada permukaan kulit. Kita pergi ke bahagian kedua iaitu bunga telang ataupun Asian pigeon wings. Dalam bunga telang terkandung terpentins yang merupakan pembuang radikal bebas yang kuat. Dalam bahasa mudahnya, ia melindungi sel anda daripada kerosakan yang disebabkan oleh pencemaran dan penuaan. Ia juga mempunyai ciri-ciri anti radang yang membantu mengurangkan kemerahan dan bengkak. Bahan ketiga, limau kasturi. Limau kasturi mempunyai ascorbic acid. Ia penting untuk sintesis kolagen yang memastikan kulit anda elastik dan sendi anda sihat. Ia juga memecah semula sistem imun anda dengan membantu sel darah putih bergerak dengan lebih berkesan ke arah jangkitan. Bahan terakhir adalah soap base. Bahan-bahan asal sabun biasanya diperbuat daripada campuran lemak, minyak kelapa sawit, asid stearik, natrium hidroksida, LYE, air dan gliserin. Dan itulah 4 bahan utama dalam pembuatan sabun kami serta manfaat daripada bahan tersebut. Baiklah, penelitian selesai. Itu sahaja daripada kami. Vinci, sign out.